Assalamualaikum guys, selamat petang. Selamat bertemu di ruangan live streaming MySP Channel petang tu di Boulevard Shopping Mall di Miri. Hari pertama berlangsungnya event Pesta Raya Miri guys, bermula hari tu sehingga 27 hari bulan sampai hari Ahad lah. So Pesta Raya Miri itu adalah yang pertamanya di Miri diadakan. Okey. Nyasi sama dengan Karnival Usahawan lah ya. Kita ada vendor yang lain daripada vendor-vendor harian lah. Okey. So kita nak jalan-jalan itu nak vendor-vendor jual apa. Tapi di situ yang menarik perhatian kami ada lemang guys. Okey. Ada lemang raya. Siapa nak beli lemang raya boleh try di situ. Sebatang berapa Pak? Sebatang? 20. Sebatang 20. Lemang raya ada di situ. Siapa nak cari lemang raya boleh singgah-singgah di situ di Dapur Tun Nur Rahmat. Pada Dapur Tun Nur Rahmat tu bukan jual panggang-panggang aja. Lemang pun ada tu guys. Lemang raya. RM20 sebatang guys. Ada kuahnya sekali bang Ada rendang, ada daging masak hitam. Ada rendang, ada daging masak hitam. Ada rendang, ada daging masak hitam. Okey, di Dapur Tun Nur Rahmat tu guys. Okey. Ada ikan bakar, ada satenya. Ya, ikannya ikan panggang. Ikan bakar, ikan panggang. Sate-satenya. Ada yang pun ayam sekali. Ayam separuh tu apa tu? Ayam separuh berapa? Apa ya? Separuh berapa ayam? 13. Sekok 25. Sekok 25. Lemang ada siapa tadi guys di belakang ada lemang Ada yang pun rendang dengan daging masak hitam. Okey. Tu sudah spice stick. Spice stick pun bu. Sebelah tu tadi Dapur Tun Nur Rahmat dari Sibo guys. Ada bawa hanya ada ngembak lemang juga, lemang dan pulut panggang Sibo. Okey. Lemang ada sia. Terus ada spice stick macam biasa. Panggang-panggang yang juga ada di situ dengan chicken wingnya. Muhammad Afiq, waalaikumsalam. Semoga dimudahkan urusan Bro Sufi. Thank you. Putih Melati, salam MSC selamat petang. Sama Air Raya, Malzir Batin, banyak lemang. Wow, aduh ada lemang. Pesta Raya kita ada lemang kali tu guys. Terus ada Dapur Tun Nur Rahmat. Okey. Dan spice stick di belakang sekali tu. Boleh singgah-singgah. Hari itu adalah hari pertama untuk event Pesta Raya tu guys. Temanya memang tema raya. Okey. Like, comment dan share. So situ kita ada kedai Sinun. Kedai Sinun pun ada jual sayap ayam tu RM3 sikit. Yang tu adalah hati. Wow, hati. Hati dipanggang. Oh tu dah siap oh. Tu hati yang dah siap. Sikit apa? RM2. RM2 je guys. Di Miri ya. Boulevard Shopping Mall di Miri, di pintu belakangnya, entrance belakang. Berdepan dengan RHB Bank. Okey. Sebelah tu sudah Halimah Sate. Saya on the way nak buka. Tempat duduk ada di sini guys. Kursi meja ada di sini. Untuk kita duduk makan-makan ada kursi meja. Ada payung sekali. Okey. Jom kita jalan situ. Situ kita ada sudah ayam geprek. Ayam geprek berapi. So ayam geprek berapi seperti biasa. Menu-menu sambalnya yang pedas-pedas, yang kurang pedas pun ada juga. Ada ayam, ada ikan, ada sotong dan ada terong bakar. Terong bakar dengan sambalnya sekali guys. Okey. Terong bakar sambal. Terong bakar bersambal. Sotong ada. Sotong. Sotong guys. Sambal hijau. Brother Biker, salam di Fitri bosku, terima kasih. Maaf saya batin. Wow. So menu-menunya guys ada di situ guys Ini menu-menu dia. Okey. Boleh bayar pakai QR code, tidak ada masalah. Hampir semua vendor ada QR code-nya guys. Okey. Sebelah tu kita ada yogurt express.
daripada Bintulu. So nya ada mbak yogurtnya. Okey. Ada strawberry yogurt, ada mangga yogurt, ada coklat koko, ada air tebu guys. Air tebu pun ada juga. Tu ada air tebu. Tu air kelapa muda. Ada mangga yogurt tu. Tu strawberry. Tu pun strawberry. Coklat dengan green tea guys. Ayam gepek berapi di sebelah tu guys, di sebelah belakang tu, okey. Ni ada mbak terong bakar sini, okey. So yogurt expressions tu boleh try yang pun yogurt mangga dengan strawberry. Okey. So untuk DMA Chao Kway Teow, sini ada Chao Kway Teow seperti biasa. Ada panipuri juga. Panipuri DMA Chao Kway Teow di situ. Okey. Tu panipurinya. Satu set lah, satu set. Wow. Chao Kway Teow di situ pun menu-menunya. Ada kerang, ada udang, ada sotong banjir, ada ayam special pun ada juga. Chao Kway Teow sotong kerang pun ada. So hari tu jangan masak. Kita datang situ untuk makan-makan di situ, okey? Berapa kak? Panipuri berapa? Sama, harga macam biasa. Yang biasa 15. Oh, tu harganya. Okey. Tu harga untuk panipuri tu guys. Yogurt 17, coklat 17, biasa 15, cheese 17. Tu harga untuk Chao Kway Teow nya. So untuk orang Miri kak, boleh padas sikit apa yang boleh dipesan untuk orang Miri? Hai orang Miri, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Muazzam Batin. Okey. Mana yang rindu nak makan DMA Chao Kway Teow? Chao Kway Teow kami masak. Bolehlah datang beramai-ramai ke Pesta Raya. Seperti biasa kami ada mbak panipuri dan juga Chao Kway Teow. Kway Teow goreng pun ada, boleh request. Yes. Mana yang rindu-rindu air tangan kami datang tau. Kita di situ ada pelbagai jenis menu makanan dan juga minuman. Terima kasih. Okey, masih kak. Abang Safian Juma, waalaikumsalam. Lalu kita ada sida Crazy Cheese Story. Okay. Crazy Cheese Story ada macam-macam juga. Ada fries, ada popcorn, ada kulit ayam. Whole ayam tu apa sikit tu? RM14. Kulit ayam tu apa? RM8. Inoki? Inoki RM8 juga. So itu first day. Ada chicken tenders lah. Ada chicken tenders. Like, comment and share lah guys lah. So sudah Crazy Cheese Story. Sebelah DMA Chao Kway Teow tu. So sebelah tu kita ada Craving Doh. Craving Doh ada situ. Siapa nak try yang pun roti wap, churros. Kita ada toppingnya. Yang plain pun ada juga. Ada dark chocolate, ada butterscotch, matcha, kopi, pandan, coconut, biscoff crunch pun ada juga. Ya, churros bisa. Yang tu ada roti wap di situ. So ada roti wapnya di situ guys. Okay, harga-harganya ada di sini juga. Alright. Yang mini coklat tu tadi RM10. Mini coklat RM10. Tu yang strawberry, biscoff, cheese, pistachio, kunafa, original dengan matcha. So churros. So topping kita orang boleh pilih di situ. Craving Doh. Craving Doh guys ah. Sebelah tu kita ada sida air balang Abang Has. Air balang Abang Has. Kita ada kopi ais favorite. Kita ada teh ais. Kita ada Ribena lychee. Kita ada lemon pudina. Kita ada coklat ais. Dan kita ada green tea. So sebelumnya kita suruh Abang Has tu kelakar lo. Okey bang, jemput orang Miri datang lo bang. Kami dari Air Balang Abang Has. Di situ kalau orang start dari itu sampai 7 bulan. Oh, okey. Sampai 7 bulan. Sampai orang Miri, orang Limbang, orang Kucing, kalau ada di Miri, datang singgah situ. InsyaAllah memuaskan. Paling best seller air kita tu apa? Kopi. Orang yang the best seller yang kami keluarkan. Green tea, coklat, lemon pudina, Ribena lychee, teh ais, kopi ais. Oh, semua best seller lah. Terima kasih ada satu. Kelak kita merasa. Okey, boleh. Saya rawat dulu. Terima kasih Mas.
Lalu tengok dengan makanan siap. Jom datang so guys. So sebelah tu kita ada Chill Station. Wow. Anda boleh saksikan daripada Lama saya jumpa Chill Station dekat event. di sebelah kanan ini. Yang sekali dengan combination. Chill Station tu dengan orang Macina sekali tu sebenarnya. Kita ada foto booth. Apa aja ada tu? Jom pegang tu jap. Apa aja ada? Jom. Chill Station. Ada buko. Buko. Okey. Lepas tu ada ya kek cheese. Okey. Macam-macam. To coklat. To blueberry. Okey. Nasi lemak. Tu nasi apa? Nasi lemak. Nasi lemak berapa tu? RM8. Okey. Lepas tu ada tahu bergedil. Ada daging, ada ayam. Kopiah bergedil sama juga daging, ayam, ada bergedil. Lepas tu ada wonton goreng. Wonton goreng. Oh, belakangnya ada apa? Banyak tak? Waalaikumsalam Lan. Situ ada kek ya, kek lapis. Okey. To snowy cheese. To kek buah. Kek buah. Oh, kek buah. Kukus tu ada donat. Oh, donat. Donat Ada macam ni kira tu. To RM10, yang susu RM6. Yang susu RM6. Oh, RM6. Sebelah 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 Chill Station juga kan ataupun warung Macina? Sama Chill Station. Ada umai apa tu? umainya obo-obo, umai ikan, to udang. Udang. Mi goreng on the way lah. On the way. Mi goreng on the way dengan masak. So jemput-jemput datang esok guys. Terima kasih. Jom like, comment and share guys. Hari tu hari pertama. Hari pertama event kita di situ. Pesta Raya guys. Lepas tu ada event di Miri. Lepas tu kita akan ke Bintulu untuk lapas seafood. Untuk MC kita. Pengacara majlis kita gitu. Event Pesta Raya Miri tu guys. Okey. Nasi bukan. Sekilo emas katanya. So suasana kita suasana raya tu guys. Okay, salam sebelah booth Aisyah. As. Oh as ah. Okey. As ni satu as. Okey, dongki salam. Nangga komen. Mohon maafi nyaman donat dia. Oh, ada stok donat susu ada. Yang ada topping pun ada juga. Kita orang bisnes kan. Setelah tu kita ada dragon bread, keropok berasap. Terima kasih. Keropok berasap, saya percaya keropok berasap ada di sini. Seperti biasa. Dragon bread, lembak keropok berasap. Baju hitam, khas lah Abang As. Khas saya Balang. Seberang border semua dah ikut. Siapa nak cari keropok berasap untuk anak-anak boleh datang juga guys. Okey. Percaya kita dan kita selama Dia ada macam-macam topping tu. 7 bulan. Okey. Pelbagai jenis topping. 1 tahun 7 bulan. Satu cup berapa dek? Berapa? 15. Ianya. Rasa tu tu. Buat lebih daripada ianya berasap. 35. Daun separuh wadah, daun separuh wadah. Daun separuh wadah stok. Ada vendor-vendor. Saya tanya vendor-vendor. Okey, itu orang Jemput Om Miri datang lah, jemput Om Miri datang. Ya, itu Om Miri datang. Ada topping apa aja? Macam-macam topping lah. Ya, speaker, ada yang kahwin. Ada yang Okey. masa dan event. Sebelah tu kita ada jajan bakar. Jajan bakar kami bakar dengan ayam Korea yang tu guys. Tapi itulah antara pengorbanan vendor-vendor dan kita sangat menghargai perjuangan. Tu sudah jajan bakar jauh datang dari Kuching. Nah, apa aja ada? Halo, kami orang dari Jajan Bakar ada menjual meatball bakar black pepper. Okey, macam ni kiranya. Yang dapat pieces RM15. Okey, kambing? Kita juga ada kambing bakar black pepper yang ikut gram lah 220 gram RM20, 320 gram RM30 dan ke atas. Dan ke atas lah. Okey, lagi banyak harganya lah. Tu Korean chicken. Pula free 100 gram. Okey, Korean chicken berapa? Korean chicken mix tu RM18, cheese RM15, Korea RM15. Oh, mix berapa tak mix? Mix 18. Oh, yang biasa 15. Biasa 15. Okey, so Korean chicken sebenarnya yang antara best seller sebenarnya di situ juga sepanjang event sebelum tu. Hasri ya dah beri salam dah. So kita ada Mango Float Master dari Kuching juga. Okey, Mango Float Master. Mango Float Master sampai cari minuman-minuman yang berjus. Kita ada watermelon juice, dragon fruit, kita ada mango. Yang tu apa harganya?
Yang tu buah colek berapa harga? Buah colek tu RM12 satu box. Nya bukan mangga jeruk, nya fresh pun. Oh, fresh mangga. Jadi yang aku kayaknya ada RM2 sambal. Untuk yang pedas. Sambal pedas dengan yang manis-manis. Yang manis-manis merah. Okey. Macam tu air macam tu berapa? Air macam tu nya RM10 kalau float. Floatnya ada ais krim, ada buah sekali. Yes, ada ais krim vanilla. Kalau mungkin kita simak ais krim, boleh request yang normal je. Tapi ada buah lah. Ada buah lah? Yes, ada buah. RM9. So, RM9 lah? Yes. Okey, so mungkin ada ucapan Hari Raya, jemput Om Miri datang, Selamat Hari Raya orang Miri. So, saya datang situ. Jalan-jalan, makan-makan. Jangan lupa datang ke Pesta Raya Miri. Nya ada 6 hari, 22 hari bulan sampai 27 hari bulan. Betul. Bawalah cousin-cousin family tangan kiri tangan. Masih malunya lama si kelakar. Okey, so kita ada sidak kebab guys. The Original Sibu ada bak kebab dengan shawarma-nya. So lamanya si kelakar, kita semuanya kelakar. Apa aja tu? The Original Sibu. Ada jual Bapak Nangga. kebab shawarma. Dengan simpan masa minggu ayam datang situ. Kebab ayam RM9, daging RM10. Ada shawarma ayam 12, daging 14. Ayam cheese 20, daging cheese 22. Oh, ada lem ayam dengan daging tak? Okey. Masih. Soalnya pun kebabnya. Okay. Banyak isi guys, penuh, padat, sendat. Situ yang isi ayamnya memang penuh dan padat. Okey. Yang tu apa dek? 9. Ayamnya pun lagi banyak tu dengan daging. Jangan lupa singgah oi. Abang Radwan, thank you. Salam semua, kita siap bro. Hello from Australia. Thank you. Terima kasih bang. Terima kasih. The Original Sibu guys Okay. So sebelah tu siapa cari Daus Pau. Daus Pau ada di situ. Taste of Daus Pau. Ni ada di sini. Siapa yang mencari Pau Daus ya. Assalamualaikum. Sama Hari Raya. Sekejap boleh? Pinjam 2 minit. Siapa cari Daus Pau. Saya suruhnya kelakar sikit. Siapa putih mic? Sorry ya. Siapa? TikTok ke FB? FB lah. Ya. Okey, assalamualaikum semua warga-warga FB. Dekat tu. Okey, assalamualaikum semua warga-warga FB. Okey, tu adalah kali pertama saya join event di Miri tu dekat Pesta Raya, dan bukan kali pertama jual pau lah. Tu kali pertama join event dan jual pau. Jadi jangan kepada itu orang semua jangan lupa datang ke situ untuk support vendor-vendor yang ada, dan jangan lupa datanglah situ dengan pakai baju Melayu dan baju burung. Ambil kemeriahan vibe Pesta Raya. InsyaAllah katuk saya akan tukar. Saya ada baju tapi alang-alang nak siapkan pau, saya tukarkan baju dulu, katuk saya akan pakai baju. Bila sampai mari? Mari bang. So Daus Pau Mbak ke Miri, pau apa aja tu? Apa aja pau yang ada di Mbak? Kami ada pau, kami ada Mbak pau kacang, kari ayam, kari daging pepper, cheese, Nutella, coklat, sambal ikan bilis, kelapa, sikaya, dan sirup pajak yang bau-bau tu kami viral, iaitu puding karamel. Kami ada puding karamel biasa dan puding karamel coklat. Okey. Terima kasih Daus. Okey bang. Kita ada jumpa lagi. Alright. Cik Puan Dayangku atoknya pun ya. Paunya pun inti, antara intinya adalah kacang, ada mentega, kelapa, serikaya, coklat, kari ayam, sambal ikan bilis, cheese, Nutella, kari daging dan daging black pepper guys. Okey. Yang di depan tu semua RM4, RM4. Yang di atas daripada serikaya sampai kacang tu RM3. Daus Pau dari sini, daripada Kuching. Dari Kuching guys, dari Kuching. Paunya dalam tu, tengah dipolah tu dalam tu. Okey. Hawa Ismail daripada Kuching. Yang polah di sia. Yang bukan yang sejuk pun, memang yang fresh polah di sia. Kita zoom sikit lah. Yang memang polah di sia. Okey. Sebelum tu hanya pernah berjual di yang malah tour dekat ni, dekat Popular Food Garden hari ya. Betul. Okey bro. Daus Pau kan, boleh try. Tok menu-menunya tadi ya, Daus Pau Okey. Hari tu our first day. So sebelah tu kita ada
Sushi tunggam Vietnam roll. Wah, ada tunggam Vietnam roll juga tu. So ada sushi di situ. Selamat Raya Mas Batin. Masih jumpa. Kita nunggu jap. Ada orang beli je pun sushi. Ada macam-macam jenis sushi tu. Cik Puan dan yang tu. Okey bang, sama-sama datang lah. Okay, support vendor-vendor di situ guys. Kita ada 6 hari sampai hari Ahad. Last day kita hari Ahad lah. Okay, dekat pintu belakang Bollywood Shopping Mall, ya, Bollywood Shopping Mall, pintu belakang yang di sini. Okay, kita ada stage juga di sini kelak. Ada karaoke raya, ada joget raya, insyaAllah. Banyak tu punya tu sushi-sushinya. Sebab kami lama interviewnya dulu. Kambing grill Sibo, adakah kambing grill Sibo? Sibo saya ada kambing grill. Oh, kambing grill Lazat Sibo saya ada. Tapi kita ada JJ bakar kambing grill ada. JJ bakar kambing grill daripada kucing. Kambing grill Lazat ya, Hawa Mandah ya. Saya si join sebab saya ada kedai dah kena tu. Okey. Bro, kejap bro, lama si interview bro. Apa aja sushi ada tu? Assalamualaikum, selamat raya semua. Orang Migi, orang Brunei. Hari tu kita kembang semua menu sushi yang ada. Dan menu tambahan, menu terbaru kita Vietnam roll. Vietnam roll lah. Vietnam roll satu ni ada saya cuma nak nyiapkan sos lagi. Lagi pulah lah. Lagi sos. So apa aja ada tu? Masa tu kita ada inari tobiko, inari baby octopus cheesy, tempura cheesy. Okey, yang tu. Pasal kita ada chicken crab stick, cuka wakame, chicken floss dengan ramen. Pasal kita ada mayo set, beef black pepper, egg mayo, tuna mayo dengan crab mayo. Semua RM1.50 ha? Tu RM1.50, tu RM8, RM4 dengan RM3.50. Yang RM2.50 belum siap. Vietnamese roll yang on the way lah. On the way. Okey, so sila tu dari kucing. Dari kucing juga. Dari kucing guys. So support saya. Masih bro. Jangan lupa singgah guys. Guys, support. Yang sebelah sini ada Uspau. Sama-sama. So sebelah tu kita ada Project Manok. Project Manok daripada Bintulu. Lama si join event Project Manok tu. Saya selalu event di luar-luar nun. Okey. So kita abang di belakang dia. Apa aja Project Manok Mbak? Apa aja menu yang Project Manok Mbak tu? Okey, di store kami ada menu which is best seller kami ada manok mix dengan chicken tender. Chicken tender tu memang favorite orang lah. Oh ya? Kami pergi sini-sini pun best memang seller lah, best seller chicken tender. Harganya? Harganya RM25. Kami tunjuk ah. Kita tunjuk ah. Chicken tenders Chicken tender. Memang viral ni tu chicken tenders Itu memang viral chicken tenders tu kan? Macam sekali dengan fries kah? Sekali dengan fries. Okey. Untuk harga RM25 kita akan dapat contoh 6 pieces ayam tender. Pasal kita ada fries and then kita ada ranch sauce-nya. Jadi ranch sauce. Ranch sauce. RM25 dah sangat berbaloi. Okey. So selainnya ayam goreng lah. Yang selainnya kami ada ayam goreng tak? Kami ada dengan sos Korean. Sos Korea dengan? Pasal sos cheese. Sos cheese boleh mix lah. Boleh. Yang mie tu untuk apa? Pola apa tu? Kalau yang mie tu ada setnya. Ada set ramen cheese dengan ramen Korean. Ramen cheese dengan ramen? Yes, ramen Korean. Ramen Korean. Kalau yang kalau yang ramen tu kami pakai ayam popcorn. Okey. So menunya di situ lah. Untuk ramen. Di depan tu. Okey, ada. Alright, terima kasih. Kartini nanya takoyaki aja main enggak? Takoyaki ada sih. Atau tidak kopoleko topping padu daripada Kota Semarahan. Ya, takoyaki ada sih. Tak main enggak sampai ujung So, tu tidak kopoleko topping padu. Sebenarnya saya kopoleko panas-panas tu guys. Okey. Ada sosnya di sini. Dia suruhnya kelakar lah. Yang punya selalunya. Kejap, ada sos apa aja tu? Harganya berapa? Kalau orang beli kosong aja macam kami tadi boleh tak? Boleh. Saya ada topping. Mun biasa aja hanya ada beri dekat sikit. Mun biasa aja hanya beri sos cili. Okey. Ada topping powder juga. So powder lah. Mayo topping sauce, powder. cheesy Korean. So Korean. Pedas manis. Atau cheesy. Mayo sauce. Okay. Mayo. Dan sos cili lah. Berapa RM1 boleh tu? Sosnya. Boleh RM2 mix flavor. RM2 mix flavor. RM2 mix flavor. Okay, alright, thank you. Topping powder, BBQ, pedas manis,
extra spicy seaweed nachos. Oh, banyak choice ya. Banyak. Okay. Terima kasih. Ayah untuk topping sos. Dia ada topping powder je kita tok. Okey. Salam hadir Abang Mat Khalid. Thank you. Kau boleh kau topping padu guys Kita berbaju raya gitu. Kami je belum baju raya. So kursi dan meja ada di situ untuk duduk. Kursi, meja, payung pun ada. So kita ada barjito dari Miri. Air mojito ada di situ. So kita nak try air mojito, boleh datang situ. Okay. Favorite Blue Hawaiian, kayak ada mango, lava flow. Tu air apa tu dia ambilnya? Classic Martini. So Classic Martini. Nya 1 cup harganya stok, harganya di sini. Ya, medium 5, medium 6, small 5, large 8. So dengan topping ais lagi. Tu tokenya, toke barjito-nya. Hari pertama guys, betul hari pertama. Kelak kita nanggap ada si takoyaki sebelah nun . Okay, thank you. Kita jumpa lagi. So kita ke next. Mantap, semoga laris manis jualannya. Thank you, terima kasih. Seraya Sambil. So kita ke Selut. Tu Selut guys, ada jual yang pun mangga juga. Mangga, kayaknya pun anggur, strawberry, ada marshmallow. Okey, ada jagungnya sekali. Corn in cup. Untuk marshmallow coklat kita boleh lekas dengan apa, topping dengan coklat. Okey. 1 cup sentuh berapa kak? Berapa? 28. Alright. Itu sudah Selut guys . Menu-menunya stok, harganya stok guys, ada tunjuk di stok. Alright. Sini pun masih panas lagi sebenarnya, tapi sudah dah redup sikit lah kan, dah redup sikit. Si panas lah tu, kursi meja pun okey, si panas. Takoyaki ada ke boy? Takoyaki saya ada nak. Oh, takoyaki saya ada lah rasanya. Takoyaki saya ada rasanya. Nah, kita suruh boy kelakar lo. Boy, lama si kelakar boy. Kejap boy. Nah, suruh Miri datang selalu. Jumpa. Assalamualaikum orang Miri, warga Miri sekitarnya, Sidak Buni apa semua. Jangan lupa datang di Bollywood. Bermula hari tu sampai hari Hato. Dari jam 3 petang sampai pukul 11 malam. Tu event untuk pesta Raya Miri. Penutup untuk raya. Yes. Sebelum tu kami orang join untuk event show raya. Okey, ajak. Terima kasih. Pesta raya. Sudah Selut tadi. Okey. Sebelah sudah Selut kita ada Char Kway Teow Kuala 16 daripada Alostak Kedah. Okey, ni ada nasi lemak je tuan menangga. Nasi lemak Pauda. Jom cadangkan yang ulah Char Kway Teow je. Stoknya masak Char Kway Teow nya. Okey. Sebelum tu nya jual, selalunya jual ya apa? Nasi Kedah Melayu. So hari tu hanya buat menu Char Kway Teow guys. Ada Char Kway Teow kering wok hei RM15. Duck egg Char Kway Teow 18. So ada duck egg kan. Ianya pun patty-nya ya. Bahan-bahannya di sini. Ada dekat depan nun takoyaki. Depan nun kat takoyaki. Ada ke? Oh, kelam main kat depan nun . Tak main kat depan nun. Yalah, rasa macam ada. Sotong. Char Kway Teow sotong. Campur telur lagi. Oh, mantap. Sebab kali tu memang si mbak nasi Kedah Melayu. Sotong dengan telur. Kita boleh pilih sebenarnya sebab ada banyak yang pun topping-topping ataupun bahan-bahan yang kita boleh campur. Udang sotong, kerang, telur, toge, kucai dan cabai jeruk. Ya, daun kucing, toge semua ada. Simok toge pun boleh request. Siapa kata kita nak interview
ownernya sekejap, okey. Ui, panas-panas guys. Mantap, mantap. Nyaman baunya. Kami pun dah lapar dah. So nasi lemak dia. Nasi lemak pula. Ada dekat area Sidak di Manis Koti. Oh, sebelah Nun. Sebelah Nun ada? Okey. Dekat Taman Gadis ya. Bang, sekejap bang. Sepatah dua kata. Sepatah dua kata bang. Mai singa bang Cakotia. Ini menu yang lama. Kami akan kembali balik. So kita ada Cakotia kering wak him ya. Chinese style. Lepas tu kita orang ada dahi Cakotiao. Chinese style wak him. Lepas tu kita orang ada nasi lemak daun pisang. Harga dia RM3.5. Ada telur, ada kacang ikan bilis. Berapa ringgit tu? Nasi lemak berapa ringgit? Satu RM3.5. Kita pakai beras mati. Oh. Kau boleh datang Terima kasih. Okey, alright. Ya, sepatah dua kata tadi. Alright. So depan tu dekat di Manis Koti sebenarnya ada takoyaki. Okey. So next one kita ke Aishi Wantan. Tu Aishi Wantan. Homemade Aishi Wantan. Okey. So kita semuanya kelakar lah. Kak, jangan lari. Jom. Jangan lari. Awalnya lari dah. Kita kelakar. Jom. Buang asam. Yes, first of all, selamat Hari Raya. Okay, jempulah datang ke Pesta Raya di Boulevard. Pergilah di Aishi Wantan. Ya, Aishi Wantan. Apa aja Aishi Wantan, Mbak? Selain Wantan. Kali tu Aishi Wantan ada wantan goreng, wantan rebus, frozen, ada laksa Penang, laksa Sarawak dengan mi Jawa. Mi Jawa? Yes. Laksa berapa? Semua RM10 tak? Yes. Oh, okey. Masih. Selamat Hari Raya. Semua RM10 guys. Selamat Raya juga. Mi Jawa, laksa Penang, laksa Sarawak semua RM10. Okey. So, sebelah tu kita ada Indra Loka Moza daripada wilayah Persekutuan Labuan. Okey. So ada bermacam-macam jenis kondok ada di situ. Kondok cheese, kondok fries. Tu kondok apa tu? Kondok cheese berapa harganya? 8, 6. Okey. Sama yang raya kat Siti Aishi Wantan. Lepas pergi boothnya tadi. Kita jumpa dekat ini lokal Moza tu guys Diri kali ini. Okey kan. Untuk kembali ke kamar kita melihat jalan-jalan yang ada, kita mula pada hujung sini. Like, comment and share guys. Tolong ambil share. Jangan lupa share. So sekarang kita ada air balang wawa. Air balang wawa daripada Bintulu. So apa je airnya mbak, kita tanya dengan kakak yang pakai tudung ya. Kita tunggu je mula order. Okey kak, dah okey, free. Okey. Kita nak tanya tu harganya 7, yang kecil tu RM5. Apa je air yang ada kak? Yang hitam mbak. Sekejap kak. Okey boleh. Okey, selamat datang. Kami ada sediakan air mango orange juice. Ori daripada buah ori. Okey. Kayak kami ada mbak tebu original lah. Tebu original lah. Okey. Yang memang tebu pure. Ya, teh kami tu boleh cuba lah. Teh ais padu. Teh ais padu. Yang tu ada kelapa dengan apa ya? Campur kelapa ori, kayak campur gula merah, campur juga susu. Oh, susu. So, original buah naga lah. Buah naga. So, green tea lemon. So, favorite. Saya ada vanilla blue dan air kelapa. So, harganya tu lah. So, yang besar sekali kah? 8. Dan yang medium tu 7. Yang sedangnya RM5. Okey, masih. Ikan panggang dekat sini, ada ikan apa ni? Jalan lagi sebelah tu. So kita ada di Manis Koti. Di Manis Koti sebelah tu guys. So di Manis Koti. Kayak dengannya. Seorang kah? Ada, jom. Di Manis Koti, jom. Okey, assalamualaikum. Stok kami orang ada jual ayam madu pak. Ayam madu. Ayam madu RM3.5 sikit. Okey. So nasi ayam RM8 satu tapau. Dengan ayam sekali lah. Dengan ayam sekali. Okey. So nasi kambing RM15. Oh, okey. Kami ada oden RM2 satu stik.
RM2 satu stick. Minimumnya 4 stick ke atas lah. Minimum 4 stick ke atas. Okey. Kayak kita ada kambing grill. Kambing grill. Dia ada grill. Dia ada RM10, 15 dengan 20. 15 tu apa tu? 15 tu kambing tak? Kalau dengan nasi 15 tak? Oh, dengan nasi pun ada juga. Ada. Okey. Terima kasih. Jumpa datang. Terima kasih. Sudah di mana Scotty guys ah. Jangan lupa like, komen dan share. So kita ada Teguh resepi di situ. Seperti biasa, Teguh resepi ada Popia Big Mac nya, hot item RM15 saja 3 pieces. Okey, tapi selainnya ada banyak lagi tu sebenarnya. Okey, kita suruh kakak atau kelakar aja. Apa aja diimbau oleh Teguh resepi untuk Pesta Raya Miri? Okey, Assalamualaikum, selamat hari raya. Okey, Teguh resepi membawakan macam biasa menu Popia Big Mac best seller. Lepas ni kami orang ada carbonara cheese. Okey. Lepas ni kami orang ada ketam cheese juga. Yang pakai crab stick bukan ketam benar, pakai crab stick ya. Yang campur dengan cheese. And then pasti kami orang ada tahu bergedil ayam, popia bergedil ayam dengan tahu bergedil daging dengan popia bergedil daging. Okey, kombi pun ada tapi belum ada lagi lah. Kombi belum ada lagi ya? Okey, ya jalan seketul. Okey, masih. Masih. Kombi punya belum ada. So kita ada different kopoleko. So ada different kopoleko di situ. Siapa nak cari kopoleko daripada different ada di situ. Yang keping pun ada, yang biasa pun ada juga, yang frozen pun ada juga di situ. Tanya pun sos perencahnya. Okey. So kita boleh beli RM3 untuk 9 pieces, RM5 15 pieces, RM10 untuk 30 pieces. Okey. Keping tu yang keping guys. Yang keping pun sama harga kan? Sama harga. Mantap, seorang ya kak? Di sebelah kita ada Ando 79. Air Ando ada situ. Okey. So untuk kali kedua aja join event RS Food. Seperti biasa Ando ada macam-macam jenis air. Ada teh cincau, ada vanilla blue, ada kopi susu, ada green tea, ada Milo, ada lemon pudina dan Rebina di sini. Okey. Untuk Ando 79. Sebelah tu kita ada HK dan cendol. HK laksa dan HK cendol guys. Kami dah try cendol, kami dah try laksanya waktu bazar Ramadan dekat Imat ya. Ya cendolnya lah. Oi, besarnya cendol. Suruh nak duduk kat kelakar bang Zul lah yang pergi berehat. Untuk cendol guys, kata kita interviewnya. Laksa pun ada juga. Takoyaki saya ada rasanya dekat di mana Scotty. Saya ada. Oh depan nun ada. Takoyaki ada di sini. Di depannya. Sampai raya Mazai Batin. HK laksa dan HK cendol padu. Ya apa mango? Durian. Oh. Okay. Kita ada tilapia geprek dan kita juga ada susunya sikit. Untuk geprek harga mula pada RM15. Ada dua jenis sambal. Jenis sambal kah? Sambal bundet. Oh yang belakang tu. Yang hijau, yang merah dan juga yang warna kuning. Jangan lupa guys, like, comment dan share. Kita pusing lagi sekali. Sebelah tu ada lagi vendor-vendor yang belum kita pergi tangga. Bagi hujung yang ingin mencari ayam geprek, laksa-laksanya ada sup tulang padu juga, sup tulang padu yang baru wow. So dekat pintu masuk di depan tu guys, dekat parking, dekat area parking. Banyak pilihan yang ada menu seperti ni. Semuanya berapa ringgit tadi apa saya? RM7 tu saya. Okey, so ni ada 5 perisal guys. Dia soalnya promo aja. Apa promo aja bang? Apa yang jual kita? Okey, yang kami jual cendol padu ada 5 perisal. Okey. Kami
Apa aja perisanya? 5 perisa jagung, ros, pandan, durian dengan keladi. Harganya semua 7. Semua 7. Semua 7 ah? Yang besar yang tadi 7. Oh, 28 ozep. 28? Ozep. Okey. Saiznya lah. Saiznya. Okey, yang tu? Okey, yang tu laksa. Laksa Sarawak. Hari tu promo. Promo ah? 10. 10 aja. Biasa 13. Oh, biasa 13. Yang tu menu baru. Menu baru. Sup tulang ah? Tulang padu. Sup tulang padu berapa tu? Yang tu 15. Sekali dengan nasi. Sekali dengan nasi. Oh, okey. Ada nasi, ada boleh pilih lah. Nasi ataupun mi? Ya, mi. Nasi ataupun bihun lah. Okey, boleh pilih. Thank you bang, masih. So sebelah kunafa mawar daripada Kota Samaraha. Nak cari kunafa ada di situ. Kak Mawar ada di situ. So kita suruhnya, ni Kak Mawar dah datang tak Kak Mawar? Saya tanya, kita kelakar jom. Apa aja kunafa yang ada? Apa aja kunafa yang ada? Apa aja kunafa yang ada? Semua kunafa ada itu. Okey. Muri, Nutella, biscuit, pistachio, red velvet, Nutella crunchy dengan lumbu cheese. Minggu tay dengan durian seda. Durian seda. Oh, lain semua ada lah. Lain semua ada. Okey, masih. Harganya start dari berapa? Harganya start dari berapa? Dari 26 sampai 37. Okey. Masih. Memang sedap cendol padu ya. Oh ya kah? Okey. Kami dah try dah sebenarnya. Belum puasa ya. Laksa Sarawak punya betul. Waktu saya berjual dekat Imat Riam Bazar Ramadan. So kunafa mawar. Terus sebelah tu kita ada silap Proton. Proton pun ada buka booth di situ. Siapa boleh kakak wakil? Wakil Proton siapa? Ada wakil? Boleh kelakar? Boleh? Siapa boleh kelakar? You boleh? Siap, okey. Proton ada buat apa stok? Ada offer apa? Hai semua, kita orang dari Proton Miri. Sekarang kita orang tengah berada dekat parking entrance lah. Sekarang kita orang tengah berada dekat pesta Raya Miri. Pesta Raya Miri. Untuk sesiapa orang Miri boleh datang dekat kita orang punya booth sekarang. Sebab bulan ni kita orang ada rebate kita orang ada rebate kau-kau untuk bulan ni. So kalau orang mau details lebih boleh datang jumpa kita orang dekat sini, okey? So yang ada kereta di situ, kereta apa aja ada tu? Yang kita belakang tu apa? Ni adalah Saga Premium S. Okey. Yang tu adalah S70 Flagship X punya. Okey, itu berapa ribu tu kalau on the road? Agak-agak dalam 98,000 macam tu. 98,000 lah. Bulanan dia? Yang ni rebate untuk bulan ni sebanyak 9,000. Oh, ada rebate ah? Ada. Oh, sampai bila? Bulanannya dalam 800 lebih macam tu. Sampai bila rebate? Rebate sampai hujung bulan ni. Tapi not sure juga. Kita orang tunggu information dari HQ lah. Sama ada dia terus berlanjut untuk bulan depan atau tidak. So kalau diorang datang nak beli kereta di situ, apa yang perlu diimbak? Korang just perlu prepare dokumen 3 bulan payslip, 3 bulan bank statement, IC lesen depan belakang dengan KWSP letters 2024 dengan 2025. Oh, okey. So Proton Mini dekat ni tu yang dekat ni kita orang kalau saya dari JL Motor biasa lah, kita orang tengah bergabung sekarang ni. Kita orang dari kereta mewah, ada yang dari kereta mewah, ada yang dari JL 4S, kita orang dari 3S. Alright. Thank you. Namanya? Nama kami Eva. Siapa yang mau apply loan dengan kami? Okey, kami pegang. Siapa yang mau apply loan dengan kami boleh kontak kami dekat 011-566-5767. Dengar ya, jangan ngoratnya, pakai nombor phone ya. Okey, masih Eva. So ada kereta di situ guys untuk tuan-tuan di situ, okey. Proton ada buka booth depan tidak kunafa mawar. Thank you. So next one kita ada di nasi kerabu. Di nasi kerabu daripada Limpang. So tu ada nasi kerabu. Apa aja menu tu? Ada lauk apa? Boleh pegang. Masak merah. Boleh pegang. Ayam goreng. Ayam masak? Ayam masak merah dengan ayam goreng. Esok baru ada menu lain. Untuk jadi lauknya lah. Oh. Okey, berapa harga? Kalau ayam 12. Ayam 12. Semua 12. Oh. Ayam merah ataupun ayam goreng?
Esok pun ada menu lain. Esok pun ada. Ikan keli udang galah. Ada udang galah? Oh, ada udang galah. So dari Limbang kan? Oh, dari Limbang. Thank you guys, terima kasih. Ni kakak ni. Ada Umay dekat sini. Oh, belakang. Ada Umay. Dari Limbang guys. Apa ni? Sesulah takoyaki sama cik takoyaki ni. Kita ada banyak lagi makanan goreng-goreng. Kita ada nasi lemak lapar. Takoyaki. Kita ada. So situ ada takoyaki guys. Yang mencari takoyaki tadi ya. Ya. Untuk takoyakinya dah di situ. Berapa sikit takoyaki? Ori 12, spicy 14. 12 biji ya. Ya, yang mula di situ. Kadang-kadang di situ. Ya, takoyakinya. Siapa yang mencari takoyaki tadi kan? Saya berdepan dengan different. Berdepan dengan saya different je guys. Okey. So kita ke sebelah tu lagi. Rami tengah Rami tu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah panjangkan umur dan kurangkan rezeki dan diberkati Allah, amin. So kita ada Love Vietnam Coffee. Nak try cari kopi, yang suka kopi, coffee lover boleh try datang. Try Saya Pun Coffee di situ. Okey, Vietnam Coffee. Selain kopi, saya jual benda lain tu guys eh. Jom kita nak guys tu. Thank you Kartina, thank you. Selain kopi ada mbak apa yang jual bro? Pegang jap. Ada on sih jap. Okey, ada mbak apa tu selain kopi? Selain kopi kita pun ada jual pastry juga. Okey. Kita ada jual Korean bun. Okey. Tu berapa tu? RM6. RM6 ya tu? Tu sardine puff. Okey, RM6 juga. Tu egg tart RM5. Satu set RM5. Satu set RM5. Oh, ada dua Ajmela ha. Ya, dua. Pastry tu memang fresh setiap hari lah. Oh, memang fresh lah. Sekolah baru lah. Ya, betul. Okey. So kopi apa je ada? Selain kopi kita ada jual macam teh juga ada juga. Teh ada juga. Teh. Lepas tu kita pun ada jenis kopi. Okey. Kita ada pin filter kopi biasa punya. Toxic strong. Ada sikit lagi kopi mesin lah. Yang ni kopi yang strong dekat bahagian sini. Oh, espresso pun ada juga. Yang special lah kita pakai bin Vietnam lah. Tu kan? Itu memang kopi daripada Vietnam tu guys. Ya, betul. Trung Nguyen Nguyen Legend. Terima kasih. Sama. Sebelah tu daripada Semenanjung. Siapa nak cari Ida Zalida Accessory. Bang Raya lah, biskut Raya. Bang, suruh abang bercakap lah sikit. Apa yang ada dekat booth ni bang? Ida Zalida. Assalamualaikum semua. Okey, dalam booth ni kita ada jual baby pin untuk yang perempuan, butang baju Melayu, lepas tu banyak lebih daripada kerongsang lah, aksesori wanita. Okey. Kat sini juga kita ada jual minyak. Minyak wangi. Minyak bidara. Minyak bidara. Orang kata homemade lah. Kita buat sendiri. Okey. Tengok bang. Boleh tengok. Minyak bidara Ya, minyak ni juga kita rukiahkan lah. Kita rukiahkan sekali, insyaAllah kita punya alternatif untuk perubatan lah. Yang ni? Dia sama. Oh sama Dia ada minyak bidara ni, dia minyak apa ni, orang kata minyak macam minyak angin lah. Ya, panas-panas lah. Panas, minyak panas. Berapa ringgit ni bang? Ni berapa ringgit? Alamak. Ni ni ada ni siap. 1.15. Okey, satu ni 15 tapi boleh lah kurang. 2.25. Okey. Ada set-set dia lah. Ada set-set dia. Yang depan ni kita ada barang orang kata premium juga. Contohnya ni lah. Yang ni ada apa ni bang? Gelang. Ni orang kata ada jual gelang lah. Ini bukan emas ke? Dia platinum. Dia macam plate lah. Platinum. Okey. Cincin apa ni semualah. Okey, rantai pun ada. Ya, saya betul. Yang 24 gelang gelang apa semua cincin lah. Lepas tu ni barang ni semua kita bawa daripada Kuala Lumpur lah. Daripada Kuala Lumpur lah. Sini ada apa? Kita ada kuih-kuih. Ini apa biskut-biskut apa ni bang? Tinggal kuih tart nanas dan coklat dengan tart nanas, kek. Yang ni kek lapis. Ni apa nama dia? Tu kuih koci dah. Kuih apa namanya tu? Ada nama dia ni. Ada nama dia ni. Lupa dah. Nama dia tu saya lupa. Air kopi ya best. Ada kek lapis. Ada kek lapis. Ada kek lapis. Ada apa kata cornflake
punya kuih. Tu kuih tart atas ni Tu tart. Okey. Alright bang. Mari datang ke sini. Singgah-singgah. Masih kami lupa nama tu. Apa nama tu? Contohnya. Kami lupa namanya. Coba kita ambil apa namanya guys? Buah Miko berapa gede? Lupa namanya. Ada. Tadi ingat punya namanya dah. Ingat siapa namanya? 12 Oh, tengah kami tu. Yang seperti yang paling istimewa ni First day, minuman. hari pertama Pesta Raya Miri. Aiskrim ni RM10 yang di Bollywood Shopping Complex. Biskut Florentine. Yes, betul. Aduh, susahnya nak sebut. Ya, ya. Biskut Florentine. Nah, berapa dia bang? Satu. Berapa? 35. Florentine cookies. Betul-betul. Okay, lapis semua ada di sini. Tu ada tart. Tart berapa? Berapa? Tart coklat 38. Tart Cadbury guys. Florentine. Masih bang. Florentine, thank you. So, sebelah tu kita ada Three Brothers Bundle. Nak cari kasut yang murah-murah dan harga rahmah guys. Ada di situ. Okey. Three Brothers Bundle. Tak nanas 38. Ini bukan nanas, ini tart Cadbury. Tart coklat. Tart coklat. Okey. So sida Three Brothers Bundle ada di situ. Okey, cari sidanya nak cari kasut. Kami nak cari kasut sarung lah kalau ada. 38 Muhammad Salihin. Tart Cadbury namanya. Tu harganya jap. Kami tunjuk lagi sekali ya. Ya, dia tulis situ. Tart Cadbury. Coklat je, bukan tart nanas. Ya, coklat dalam. Okey. Yang nanas sebelah sia. Yang nanas sebelah sia. 38 guys, 38. Original Sibo, ada ayam, ada daging. Okey, jom kita jalan-jalan. Kami ada lupa singgah ayam crispy. Hari tu first day. Hari pertama untuk Pesta Raya Miri tu guys. Ada lebih kurang 30 ke 40 vendor. Jangan lupa ada lemang. Ada lemang ke ujung tu. Dekat dapur Tunur Rahmat ada daus pau, ada projek manok. Kita ada sushi tunggam. Kita ada The Original Sibu. Kita ada Mango Float Master. Kita ada Yogurt Expressioners dari dulu. Dan kita ada Dragon Bread. Dragon Bread pun ada juga. JJ bakar di situ. Okey. Terus ada JJ bakar dengan ayam Koreanya. Dragon Bread. Terus ada Fuel Station. Orang tengah beli umai tu guys. Ya. Orang tengah membeli umai. Florentine cookies namanya. Oh betul. Kami terlupa namanya dekat ke Asnaf. Orang tengah beli umai. Okay. Oh, kami guys itu first day yang meriah. Hai. Ada foto booth di situ. Siapa nak bergambar boleh. Foto booth rumah kampung di situ guys. Okay. Thank you yang sudah share. Terima kasih banyak-banyak. Jia ada tu. Tadi Jia saya ada. Jia. Tadi Jia saya ada. Nah, Jia kelakar lo. Jom. Jia kelakar lo. Jom. Menu. Ya. Dia boleh. Ni di sia. Oh, sebelah tu. Ni craving do. Okay, hari tu kamu ada churros, time bun dengan roti kukus. Kayak time bun kamu ada flavor baru, ada biskop dengan pistachio kunafa. Okay. Kunafa? Ya, dalamnya fillingnya pistachio, atasnya kunafa. Okay. Kayak roti wap kamu, menu barunya gulalet. Okay, yang tu. Gulalet halus manis. Oh, ada? Ada. Oh, ambil dari sini? Popular sini tak? Ambil dari The Native Cloud. Oh, Habib okay. pun. Berapa? Oh, tu hanya harganya. Satu pieces beli 3 pieces, boleh beli 1 piece 3 pieces 20. Alright, terima kasih. Thank you Jia. Fus Majid daripada pukul 3. Pukul 3, pukul 4 sampai pukul 11 malam lebih kurang. Okey. Lebih kurang sampai pukul 11 malam. Meriah. Dekat entrance belakang Bollywood Shopping Mall. Situ ada
Kau nampaknya mula Choketiao dia memang Choketiao ya tengah pola. Kuetiao goreng atau kuetiao goreng. Panipuri pun ada tu. Okey. Panipuri daripada DMA Choketiao. Kita ada ada orang nak nanggaya tadi, nak nangga apa? Nak nangga lemang, siapa nak nangga? Kakak itu baju kebaya. Ada orang nak nangga lemang tadi, main nangga. Ayam gepek berapi ada? Okey. Dah makan dah? Bila dah makannya boleh kelakar, jom. Kita suruhnya kelakar. Dia dah kenyang dia. Sambal apa lagi ada? Untuk 2 tu yang kurang pedas, kita boleh campur merah hijau. Jadi 3 tu yang paling pedas. 3 tu pedas ah? 3 tu pedas. Okey. Kini tu kita ada sambal baru lagi, kita ada sambal tomato belacan. Tu sambal apa? Tomato belacan, yang paling pedas. Paling pedas. Oh, paling pedas. Tu yang biasa aja. Tahap kepedasannya 1 ke 10 berapa pedas? 9 lah, 9. 9 dah. 9 je lah. Terong bakar. Terong bakar ada? Kita ada terong bakar sambal. Kau terong bakar dengan sambal. Terong bakar dengan sambal. Yes. Sambal kita boleh request mau pedas boleh. Boleh ha? Boleh. Okey. Besok request no masak. Boleh. Masih no. Masih no. Lemang ada. Lemang ada guys, don't worry. Lemang dengannya pun apa? Cecahnya sekali, cecah. Ada rendang mainnya. Daging masak hitam ke? Ya, orang tengah beli lemang. Dekat Tabur Tunuk Rahmat tu, okey. Yang dah beli lemang dah. Dengan apa? Rendang sekali. Daging hitam. Masih support, masih Mak Raya. Dah beli lemang dah. Kami lah datang pun dapat pakai baju raya yang si kisah rasa panas lah kan. Okey, boleh. Lemang guys. Bang, Mamat. Lama si interview kita kelakar lo. Kelakar lo pegang jap. Lemang tu macam ni kiranya. Kalau orang dah jual lemang ada saiz kecil 20, besar 25. Okey. Jadi ada mula rendang ayam dengan daging sambal. Daging masak hitam. Daging masak hitam yang selele. Berapa ya satu box? RM15 ya sebox. RM15 ah. Kalau ada masa kita try bang ah. Okey. Masih bang, masih. Ada lemang guys. Lemang ditunuk di situ. Fanas. Ya, kecil 20, yang besar 25. Situ hanya masak guys. Panas lagi. Okey. Tu lemang tu dekat pintu masuk dekat area Selcom DG. Selcom DG di Sia. So lemang dekat area situ Dapur Tunuk Rahmat. Sampai malam guys, sampai malam. Aku rasa dia memang leko betul-betul lah dia punya tu ayam rendangnya dengan daging masak hitam guys. Daging masak hitam. Pulut panggang sibos di biasa ada mbak juga. Okey. Tu daging masak hitam. Lembut ah. Oh. Ada lemang guys ah. Jom support. Kelab malam pula kami akan live lagi. Jangan lupa. InsyaAllah. Malam pula kita akan live lagi. Okey. So jangan lupa singgah di Pesta Raya Miri, bertempat di Boulevard Shopping Mall, di pekarangan tempat letak kereta di Boulevard tu. Okey. Itu adalah hari pertama untuk Pesta Raya Miri tu guys. Banyak aktiviti akan dilakukan, diadakan di situ sepanjang event sampai 27 hiburan pula. So Halimah Sate pun dah ready dah. Dia pun sate-sate. Dah masak satenya dah. Kak Ai. Ada ketupat. Wah, Halimah Sate ada ketupat hari tu guys. Ketupat rendang. Ada cecahnya sekali. Kuah sate je lah. Yalah. Rendang dengan ketupat dengan kuah sate pun nyaman juga ya. Ya. Ini pun ketupat. Menu raya guys. Ya. Menu raya. Mantap. Bawa sampai. Besarnya ikan sebelah tu. Ni daus pau tengah-tengah. Daus pau tengah-tengah. Hamid dah pergi dek. Nya di ada jelly di sebelah apa dia? Sebelah sushi kan? Betul lah, sebelah sushi tunggam. Sushi tunggam.
dekat area tengah sekali. Jemput datang ke sini. Kita ada minuman daripada Barjito. Ni tadi. Sebelah Barjito kah? Bukan. Sebelah Ya, selamat datang jekan kepada para pengunjung yang datang ke sini dia. Test of Daus Pau sebelah Ordinal Sibu. Kampung di tempat Mango Float Master. Bollywood Shopping Ordinal Sibu. Di mana kita akan depan stage. Selama 6 hari stage kita. So Daus Pau di situ. Test of Daus Pau. Sebelah sini Ordinal Sibu. Okey. Di situ guys. Nampak tak Elis? Boleh pergi Daus Pau di situ. Ke hujung sini daripada hujung sini ke hujung sana. Alright guys, kami nak end live dulu. Terima kasih semua yang dengan live. Thank you. Jangan lupa like, comment and share seterusnya. Walaupun live dah habis, teruskan share, like, comment and share guys. So terima kasih. Kelak malam kita live lagi insya-Allah. Alright, assalamualaikum semua. Jemput-jemput singgah di Pesta Raya Miri 2025 guys di Bollywood Shopping Mall. Assalamualaikum semua. Bye bye. Yang kita sediakan di hadapan sini, kita ada lebih pada 100 kerusi kita bawakan untuk